Saya tengok dalam TikTok ada seorang tu dia kata kita jangan terlalu taksub dengan Nabi. Kerana yang buat cipta kita Allah, bukan Nabi. Baik. Dengar baik-baik Lah ni ramai orang dia tak puas hati ke orang, dia kata orang taksub. Kalau penyokong, kalau ustaz dia kata penunggang. Nak supaya apa? Supaya bunuh karakter dia. Nak kira orang ni tak betul. Bila tak betul orang tak ikut. Jadi orang sekarang masalahnya kita ni ialah musuh-musuh Islam melihat ramai sangat anak-anak muda sudah mula menyukai agama. Betul tak? Dulu muka-muka tua mari kalau 80-an. Tua nak apa? Nampak? Dah. Ni 90% anak muda. Okey? Jadi cara mana nak jauhkan daripada mereka ulama, anak muda dari ulama, bunuh karakter ulama tu. Nak buat tuduhan penunggang agama. Jadi orang tak akan hormat tu. Nah, tu cara dia. Bila anak-anak muda jauh daripada ulama, dengan sendiri mereka akan tak faham agama. Faham lagi? Bila tak faham agama, semua akan mengikut Yahudi dan Nasara. Apa makna ta'assub? Ta'assub ni hak tak betul pun kita sokong. Tu ta'assub. Dan Nabi betul tak betul? Kat mana Nabi dah betul? Tidak ada ayat ta'assub pada Nabi. Kamu menyebelahi puakmu atas perkara yang salah mereka itu. Kalau anak-beranak kita buat haram pun kita kata betul. Kalau anak-beranak kumpulan kita minum arak pun kita kata halal. Tu ta'assub. Ada pun banyak selawat pada Nabi. Tu bukan ta'assub. Tu cinta Rasul. Kena faham ta'assub. Ta'assub ini makna kita asabiyah. Apa makna asabiyah? Asabiyah antu'ina qaumakum ala zulmihim. Kamu menyebelahi atau tetap menolong puak kamu walaupun perkara batil. Itu baru ta'assub. Dan Nabi ada tak buat batil? Tak ada. Jangan layan. Ini puak Yahudi dan Nasara. Dia tak sedar. Rupa je Islam. Tapi dia adalah tentera-tentera munafikin yang menjadi hamba bagi Yahudi dan Nasara untuk menggagalkan Islam di atas muka bumi. Faham?